Tahu tak, pada 26 Januari 2026, di Kotoke Ski Resort yang terletak dalam wilayah Xinjiang, China, seorang pelancong wanita yang sedang menikmati percutian ski telah mengalami satu pertemuan yang sangat luar biasa, namun berakhir dengan tragedi. Harimau bintang salji yang dikenali sebagai snow leopard tiba-tiba muncul di kawasan tersebut. Kerana kagum tanpa rasa takut, wanita itu yang terpukau dengan keindahan haiwan tersebut membuat keputusan untuk keluar dari kenderaannya dan cuba menghampiri harimau bintang itu untuk merakam dan mengambil satu selfie dengan jarak yang dekat. Kejadian yang berlaku di kawasan pegunungan bersalji itu dengan pantas bertukar menjadi huru-hara apabila harimau bintang tersebut merasa terancam dengan kehadiran manusia yang terlalu dekat. Haiwan itu menekam dan menggigit muka wanita itu di hadapan pelancong yang lain. Beberapa rakaman video yang viral di media sosial menunjukkan saat-saat yang sangat ngeri di mana harimau bintang salji itu berdiri tegak di atas badan mangsa yang sudah tidak berdaya sebelum ia perlahan-lahan beredar meninggalkan lokasi kejadian. Mangsa segera dibantu oleh orang awam yang berada di situ untuk dibawa ke hospital dalam keadaan yang masih stabil. Pihak perhutanan mengeluarkan amaran kepada semua pelancong supaya mematuhi garis panduan keselamatan dan mengekalkan jarak jauh jika tersempat dengan hidupan liar. Harimau bintang salji merupakan spesies yang diberikan perlindungan kelas pertama di China dan serangan terhadap manusia adalah sesuatu yang sangat jarang berlaku kerana haiwan ini biasanya akan melarikan diri jika melihat kelibat manusia. Pakar hidupan liar mendapati bahawa tindakan pelancong tersebut yang keluar dari kenderaan dan menghampiri secara agresif telah mencetuskan naluri pertahanan diri dari haiwan tersebut untuk menerkam mangsa. Usaha wanita itu untuk mendapatkan foto sekali seumur hidup yang hampir meragut nyawanya sendiri dan kini dia mungkin berdepan dengan tindakan undang-undang atau kritikan dari netizen kerana mengganggu spesies yang sedang pupus di habitat peribadinya.